Okey, Assalamualaikum. Owner kepada Roti Kitab. Baik bang. Nama saya Nick, owner pada Roti Kitab. Alright. So di Roti Kitab ni kita punya konsep santai, piknik healing. So kita punya specialty makanan sini adalah roti kitab kita, di mana kita specializekan, ciptakan roti bakar tu menjadi istimewa dengan ada kaya dan telur sekolah masak. Okay. Selain daripada itu juga, saya bawa makanan daripada Kelantan melalui pesawat. So di sini ada makanan-makanan yang agak unik, yang suka dicari, seperti nasi tumpang, nasi dagang, nasi kerabu, semua jenis nasi belauk, akok, nasi impit, beko. Dan selain itu juga untuk makanan tradisional Selangor juga, kita ada seperti punten, serabai, nasi ambang, kita ada lontong darat. So benda-benda ni semua makanan tradisional kita boleh menikmati di sini sambil menikmati pemandangan di Tasik Stesen 7 Shah. Saya diberitahu ada beratus menu ke berapa? Ya, kita ada lebih kurang 147 jenis menu. Dan kita ada lebih kurang 30 vendor yang menghantar makanan. Di Roti Kitab, kita menyokong, membantu komuniti untuk meningkatkan ekonomi mereka. So di sini dia orang akan menghantar makanan dia orang daripada rumah, daripada kedai ni untuk dijual di sini. So di Roti Kitab, dia more on kita berkongsi rezeki bersama. Bagus. Baik lah. Terima kasih. Boleh dapatkan makanan pelbagai jenis daripada komuniti di sini. Alright. Baik, terima kasih. Sama. Tadi dia macam kecil lah. Kami berada di Roti Kitab sekarang ni. Breakfast di Roti Kitab. Di sini ada banyak menu. Ada juga nasi daripada Kelantan. Nasi dingin daripada Kelantan. Data ada daripada flight. So kita akan order Roti Kitab kejap lagi. Breakfast yang sangat mantap. Ni menu banyak lagi guys. Bermacam-macam menu, bermacam-macam aneka. Semua ada. Ni ni semua menu yang dia ada. Yang vendor-vendor yang ada, mereka ni memang untuk membantu komuniti-komuniti di sini. Ni semua daripada ni vendor-vendor. Nasi lemak ada, nasi tumpang ada, Biasa. nasi impit, punten ada. Kopi Oswam Ni saya ambil nasi merah yang pedas. Semua ada. Okey, ni menu-menu dia. Kalau nak order Roti Kitab. Baik. Okey, nak order Roti Kitab kembar satu. Kembar satu. Roti Kitab barat. Barat satu ya. Lagi. Minum kami nak apa order lepas hari. Saya nak kopi jantan panas ada? Susu. Kopi susu jantan panas Yep. Okey. Satu lagi. Saya nak nak try apa kopi susu yang sedap apa tak? Try kopi Vietnam susu panas. Alright. Panas. Vietnam susu panas satu. Alright. Jadi ini adalah menu yang kami ambil. Roti Kitab yang biasa, Roti Kitab double kembar, dan yang ini yang mahal sikit ni, Roti Kitab barat. Sebab apa barat? Ada kacang ni dengan ada sosis. Lala barat lah guys. Jadi ada juga kuih kita ambil, akok, nasi dan nasi dagang. Ni nasi ayam merah. Dan special kopi kat sini. Dia kata kopi Vietnam. Ni dia kopi Vietnam. Kopi Vietnam susu. Jahat guys. Jadi jom kita rasa macam mana makanan dia. InsyaAllah. Nampak pun sedap ni. Okay. Let's try it. Slang New Zealand. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Good. I like it. 9 over 10. Yeah. Sedap. Good for breakfast Yeah, breakfast. Alright. Thank you.